Ini bahagian kritikal kalau ikan tercangkuk mata kail. Sebelum tu, yang belum follow jemput follow dulu. Like, comment and share. Sudah, terima kasih. Yang pertama, insang. Bahagian yang banyak salur darah, koyak sikit pun pendarahan serius. Paling tinggi risiko mati. Kedua, mata. Saraf terus ke otak membuatkan ikan trauma kekal. Biasanya tak mampu hidup lama. 3, tekak atau dalam mulut deep hook. Kena organ dalaman, susah nak cabut tanpa rosakkan bahagian dalam. Ikan akan mati perlahan selepas beberapa jam atau hari. Keempat, bahagian kepala atas insang. Kawasan saraf, luka kecil pun boleh beri kesan besar seperti renang tak stabil. Kelima, bibir koyak teruk. Mulut tak boleh tutup membuatkan ikan susah nak mencari mangsa. Mati sebab stres, kelaparan akibat tak boleh makan. Kesimpulannya, lepas strike ikan, jangan lupa cek kondisi ikan. Kalau ikan dalam kondisi tak bermaya, lebih baik simpan bawa balik masak 3 rasa daripada mati sia-sia. Jadi sudah anda belajar, sila komen.